Isi komen sikit pasal Akmal juga dia resign sebagai Exco Melaka. Ya, patutnya itu diterjemahkan di peringkat pusat. Apa sangat ada di Melaka? Kalau Akmal boleh tunjukkan dia punya komitmen dia untuk menentang sebarang tindakan melampau pihak-pihak DAP khususnya sebagai catatan beliau, sepatutnya itu diterjemahkan di peringkat pusat. Ya, dan kita pun nak lihat sejauh mana pusat juga harus ambil tindakan yang sama. Ya, tidak lagi kompromi dengan benda-benda yang menyebabkan timbul polemik. Sebab kalau UMNO dilihat bahawa parti yang memperjuangkan agama, bangsa sebagainya, ya, dan dia tak boleh hanya membenarkan tindakan di peringkat negeri, sepatutnya di peringkat persekutuan dan juga negeri-negeri lain. Ya, sebenarnya Perak, Pahang, Selangor dan sebagainya, kita harus lihat mesti diterjemahkan sebagai satu komitmen bersama. Ya, saya ucap tahniah kepada Dr. Akmal kerana sikap beliau, tindakan beliau, dan cuma tindakan begitu tidak akan diefek besar kalau tidak didokongi oleh tindakan-tindakan yang lain daripada itu. Oh, maknanya kena ada susulan lah. Kena ada satu tindakan. Kalau sekadar diletak jawatan sebagai Exco, apa impaknya pada parti, tindakan UMNO khususnya. Tapi itu hak peribadi beliau. Tapi saya lihat bahawa ia mesti ada impak yang tindakan beliau sebagai tanda komitmen pada apa yang diperjuangkan oleh pemuda UMNO khususnya. Betul. Baik. Betul. Menantu Teguh Hati kata kalau Dr. Sam jadi pengganti Muhyiddin untuk PN punya chairman, pasakan kehilangan 30. Saya rasa pandangan peribadi beliau tu tersasar daripada apa yang realiti. Dr. Samsuri merajui kerajaan Terengganu. Sebelum ini pencapaian tak pernah kita lihat rekod pencapaian PAS bagaimana negeri-negeri lain. Terengganu 40-0. Elok. Dan kalau dengan sebab dia pegang maka kita merosot, saya rasa tidak realiti apa yang berlaku. Sebab kita tengok pencapaian pentadbiran kerajaan Terengganu zaman beliau dan bila dia bersama dengan PAS Terengganu berjaya memenangi semua kursi dan semua parlimen. Ini satu pencapaian yang hebat. Ya. Jadi kalau nak kata bahawa dengan sebab dia pegang kita akan lihat, itu mungkin analisa dia secara peribadi, itu bukan mewakili parti lah. Bukan mewakili parti, pendapat peribadi, dan kita semua orang bebas untuk beri pandangan masing-masing. Dan siapa-siapa saja yang dipilih ganti bagi kita yang penting ialah komitmen pengukuhan Perikatan Nasional. Kita yang penting bila pimpinan tertinggi setiap parti dah buat keputusan, kita dokongi keputusan tersebut. Kita kukuhkan Perikatan Nasional untuk hadapi pilihan raya ke-16. So last CM Melaka kata state election dia nak buat tahun ni. Ya, memang dia patut buat tahun ni sebab tempoh dia dah cukup. So, persiapan cuma sama ada dalam konteks parti kita dah mula buat persiapan dari awal lah. Macam parti bersama Perikatan Nasional di negeri Melaka. Ada pengurusi baru masih berhenti sekarang jadi pengurusi, dan kita harap kerjasama di Melaka dapat dikukuhkan dan jentera pilihan raya sebenarnya dah ready lah sebab memang kita jangka tahun ni. Memang kita expect tadi. Memang expect tahun ni. Memang tahun ni pun. Cuma sama ada pilihan umum nak ikut Melaka atau tidak, itu je isu dia. Di peringkat Melaka dia memang sampai tempoh dia dah. Dan PAS tak kisah bila-bila dia. Kita ready. InsyaAllah. Calon semua. Itu kita akan urus insyaAllah. Tak ada masalah besar. Terima kasih.